Assalamualaikum semua. Jom hari ini Cantik nak kongsi resipi secara percuma kuih talam pisang. 6 pisang berangan saiz sederhana. Lepas tu kita masukkan 2 telur. Gula kita guna 5 sudu. 1. Ya, untuk gula guna sudu makan 5. Garam. 1 cawan santan. Santan ni Cantik dah campur dengan air ya. Berwarna kuning telur. Emalko pisang sikit je. Sudu makan ya. 1/5. Yang ini kita akan kisar. Kakak cepat tekan follow dulu. Sebab apa? Setiap hari Cantik akan berkongsi macam-macam resipi. Tekan follow dulu. Ya. Acuan kecil sapu minyak. Kalau akak guna loyang untuk kek, sapu minyak. Tapi kalau guna Tupperware macam ni tak perlu sapu minyak. Dia tak akan melekat. Jadi nanti korang boleh tengok hasil yang kecil dan yang besar. Layer pertama ni kita kukus 10 minit. Tapi kalau korang guna acuan kecil-kecil macam ni, 5 minit cukup. Seorang akak ni dia resdung dah tahap minum ubat sepital. Resdung dah sampai minum ubat sepital. Amalkan teh herba, dia dah lepas ubat sepital untuk resdung. Suami dia ada go out dan radang lutut. Habis 2 kotak settle. Koles, darah ting-ting, kencing nis-nis. Ambil. Faham tak? Cantik kena ubah sikit ayat tu ya akak-akak semua. Satu lagi feedback daripada seorang omah dekat Singapura. Dia awal beli 2 kotak. Lepas tu dia beli lagi 10 kotak. Sebab apa? Suami dia ada darah ting-ting. Anak dia ada koles. Omah ni dia seharusnya buat pembedahan jantung. Dia harus buat bypass jantung. Dia amalkan teh herba 1 bulan sahaja. Bila dia pergi lagi ke hospital, doktor tu cakap tak perlu buat pembedahan. Sebab apa? Jantung dia dah elok. Lillahi ta'ala ni semua feedback daripada customer. Mana akak-akak yang tak percaya, masuk dekat kedai Cantik, baca feedback. Ya. Tambahkan garam. Tepung ubi kayu. Tepung beras. Kita cukup kukus dia 5 minit sahaja. Sekarang kita akan angkat layer santan. Dan kita akan kukus lagi selama 15 minit. So macam ni kalau dah siap, ya Allah lembut gede je kejadiannya. Memang sangat sedap. Nak makan panas atau sejuk sama-sama sedap. Kena pula dengan kopi O. Mertua lalu memang tak nampak.